Sekejap dia blur. Okay, hi guys, welcome back to my channel. And today is the 20th of September, 3:50 PM. I'm at school. Nampak tak? Bendera Merdeka di sana-sana. I'm still wearing my uniform. Today is Wednesday. Sepatutnya pakai baju koko, but then I'm not following the rules, but not a problem. So, ni okay, Sakina ni dia shy cat tau. Tapi bila behind the camera, dia tak shy pun. So macam so this is, tolong perkenalkan diri. Farhani. Ni Farhani, the pink girl. Dan ni cakap kuat sikit. Saya Sakina. Okay, kita orang tadi pergi McDonald and then beli McDonald. Obviously tunjuk lah macam tu. Macam ya, terbalik dulu. Okay. Ni kita orang beli spicy Korean burger yang buy one free one. So macam the promotion starts today and then ends at Friday, which is today is 20 September and then it ends at 22 September. Kita orang nak buat challenge makan 2 spicy Korean burger. Lepas dah makan 2 Korean burger, kita orang kena minum the whole air. This is large by the way. So I akan lawan dengan Sakina. Farhani dia akan makan 1 burger je sebab lagi 1 dia nak bawa balik rumah. So macam okay lah. Oh, dengan siapa yang kalah this challenge, ada dare dia. Oh, I kena Ina dah ready. Kejap tak set time lagi. Kau nak ready apa? 5 minit Dia takut tu. Okay. Tak, dia 1 burger juga 5 minit. No, 2 burger 5 minit. 2 burger 5 minit. 2 burger 5 minit and I kena minum. Aku kira 7 lah. Apa tu? Okay, 7. Okay, sorry. 1, 2, 3. Tak ada, aku tak start lagi. 1, 2, 3. Okay, dah start. Jangan minum air. Tomak Tijuk. Kalau tak boleh kan, kita tambah lagi 3 minit tu. So jadi 10 minit. Weh, dah cacat dah aku punya burger. Sumpah. Perut aku 5.22. Banyak lagi. Okay tu. Go team Kisina. Go team Sakina. Perut aku dah Pedas. tak boleh minum air. Tiga minit 40 saat. Aku pakai semua. Sumpah air. Tak boleh. Sakina dah pedas. I pun dah rasa pedas tau. Cepat ni saya makan. Cepat. Kenyang dengan cepat tu. So saya dari Cars and Fitness Info Channel YouTube. So pada hari ini saya akan review test drive point of view POV untuk kereta Pro 2 MyV 1.5 liter Advance
2017. Ya. So tanpa melengahkan masa, saya akan mulakan test drive kita. Dan dalam sesi ni juga saya akan masukkan sesi test drive pada sebelah malam. Itu di Jalan Bandar, sekitar bandar. So yang untuk siang ni, pada sebelah siang saya akan lakukan test drive di highway. Okey. So dalam ni masa sekarang ni saya akan test dia punya kadar pecutan lah, ya, acceleration dia, fuel consumption dia di highway, ya. Untuk sesi sebelah malam nanti saya akan lakukan test drive di sekitar bandar. Saya sekarang transmisi Myvi ni menggunakan transmisi EAT, iaitu Electronic Automatic Transmission.